saya kerja di pejabat. Masa tu kita orang muda pun nak start kahwin. Betul ada satu kerani perempuan nak kahwin. Di depan saya berlaku kerani perempuan nak kahwin. Maka yang kakak-kakak ni yang dah berusia ni semua ni, yang 40-an ke atas semua ni, dia nasihatnya kawan yang baru 20 lebih ni, kau kalau kahwin so, kau kena jangan berhenti aja. Kau kena teruskan kerja kau. Kau jangan suruh kau suami kau suruh berhenti kerja, jangan. Satu. Kedua, duit kau. Kalau gaji kau dapat, jangan kongsi. Besok dia cerai dengan kau, kerja dah kau tak ada. Kerja dah kau tak ada. Dia cerai dengan kau pula, dia sapu duit kau pula. Harta benda kau, kau jangan kongsi dah. Kawan tu baru nak kahwin, dia cerita bab cerai. Buruk. Nasihat-nasihat buruk. Nasihat yang tak baik. Ini berlaku yang bukan nasihat, dia bukan yang free hair tau. Ini yang pakai turun-turun labuh ni. Jadi sebenarnya kita mungkin sekarang ni berkepiah lebay janggut, tapi psikologi kita, jiwa kita jiwa sekular. Jiwa Dia orang tak sedar. moden. Tak sedar. Ingatlah, penting diri, buruk sangka, berlumba-lumba untuk menjatuhkan satu sama lain. Islam macam mana? Satu, dia tegak atas amanah. Mana kalau apa, boleh saya tanya sumber dia? Sumber dia? Sumber apa? Sumber 3 tadi. Sumber 3 tadi. Dia terbalik kepada sumber 3 yang Islam punya. Islam ni sumber apa? Tidak pada amanah. Sumber daripada amanah tu daripada mana kita tahu? Al-Quran dengan hadis. Al-Quran cakap itu amanah. Amanah. Jadi dia melihat kehidupan dunia ni amanah. Tapi orang kafir dia apa? Perebutan. Compete. Itu balik lah. Kedua, dia tidak ada buruk sangka dengan orang. Tak menjatuhkan orang, buruk sangka orang. Dia husnuzon. Dia tak suuzon, baik sangka. Dia tak ada suspicious. Terbalik lah. Ketiga, suspicious, compete dan juga penting diri. Dalam Islam tidak. Kita berkhidmat untuk agama, untuk kehidupan. Kan? Lepas tu kita khalifah. Khalifah kat mana sumber saya? Quran. Jadi orang barat terbaliklah. Sumber dia daripada fikiran-fikiran ahli-ahli falsafah dia lah. Kau kalau tak makan orang akan makan kau. Betul. Dan falsafah dia orang pun kebanyakannya semua untuk kepentingan diri. Tahu pun. Dan benda tu diterapkan, bukan diterapkan, maksudnya berlaku dalam sistem persekolahan. Saya masa sekolah dulu selalu kita ada ranking number. Siapa nombor 1 sampai 30 kita akan letak pelajar ni dia dapat nombor 1 nombor 2, 3. So kita berlumba-lumba lah untuk dapat skor siapa paling tinggi, siapa kedudukan nombor 1 dalam kelas. Dan kadang-kadang kita ranking nombor 1, kita tengok kawan ni nombor 29 tak berkat. So dia berlaku satu sistem yang Tidak ada rahmat. Betul, macam dia kata. So dalam Islam, satu, dia mesti tengok itu satu amanah. Dia bukan untuk dia rebut. Dan hak kita punya bukan Allah Ta'ala. Amanah kedua, kita tidak ada buruk sangka. Sama-sama nak masuk syurga. 3, rahmat. Kasih sayang. Dia tak betul berdiri atas merit yang kau pandai teller, kau tinggalkan semua orang. Kau kaya, kau tinggalkan semua orang. Kau miskin kerana kau malas. Dia tak tengok itu. Dari Islam rahmat, berkongsi, sama-sama kasih sayang, membina. Jadi inilah produk hasil pendidikan anda sekarang. Maka apa berlaku? Semua bidang-bidang kehidupan rosak. Bidang ekonomi rosak, berebut. Bidang politik, hina-menghina, jatuh-menjatuh. Bidang sosial, tak ada langsung kasih sayang. Semua kata penunggang tu, orang ni penunggang, orang ni penunggang, orang ni penunggang. Tak ada. Kan? Jadi mana ada ketenangan? Mana ketenangan? Macam mana orang tak ada depression? Itulah saya rasa kita berhenti dekat tu dulu untuk kita cerita masalah sekarang pendidikan mengeluarkan manusia uji. So, saya rumuskan sedikit lah apa yang Walid kongsikan. Jadi cabaran pendidikan yang pada hari ini, pertama kita tengok konten yang diajar di sekolah lah, kan? Macam mana bentuk pendidikan yang dibawa, kemudian sasiah dan akhlak ni dibentuk macam mana, kemudian dan yang ketiga adalah matlamat dan tujuan pendidikan itu sendiri untuk apa.
Dan bila kita hantar anak kita pergi sekolah, kadang-kadang kita tak tanya. So cikgu ni sekolah macam ni? Sekolah Kita cakap agama? umum lah, kita kata umum sekolah. Sekolah yang ada. Sekolah-sekolah yang ada lah. Ah, Sekolah-sekolah yang ada ni kebanyakan pelajar, kalau ibu bapa bila hantar, dia tak clear dan tak jelas sebenarnya apa tujuan dia hantar anak pergi sekolah. Mungkin nanti kita boleh cerita. Itu mungkin kita senarai jenis sekolah yang ada. Kan? Betul. Benda tu Senarai yang ditawarkan sekolah-sekolah yang ada dalam masyarakat, Betul. apa dia punya isu? Ya. Supaya mak ayah ni dia bila hantar anak dia ke sekolah, Dia tahu. dia tahu apa yang dia nak Apa yang dia daripada, belajar, hasil dia, hasil sepatutnya. daripada anak dia. Dan kita akan kumpaskan lagi lah dengan lebih mendalam semua berkaitan dengan pendidikan dari segi cabaran, tujuan, cadangan, usaha kita. Kita tak katalah usaha pihak kerajaan ataupun pihak luar tu tak dilakukan dengan baik. Diorang usaha juga, macam baru-baru ni KPM pun dah buat satu lima komponen silibus kurikulum yang baru untuk dasar yang baru. Dan bila saya tengok balik tu, ada sebahagian elemen tu dia nak tackle yang isu yang sebelum-sebelum ni lah. Kan? Jadi kat situ pun satu usaha yang baik daripada pihak kerajaan. Jadi insyaAllah kita akan kupas lagi lah untuk sesi akan datang. Jadi ada apa-apa kata akhir pada balik untuk puasi? InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita kena setakat kita mengharapkan bukalah mata masyarakat tentang pendidikan tu apa, dan adakah kita telah capai pendidikan. Ya. Saya pun setuju.